Gaji 3,100 nak jadi wajib? Kalau gaji minimum Malaysia naik daripada 1,700 kepada 3,100 sebulan, korang okey tak? Kalau kita tengok pekerja masihlah bunyi sedap tambah 1,400 sebulan. Siapa tak nak? Tapi bila cadangan ni keluar, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia atau FMM terus bagi warning. Diorang kata kalau betul gaji minimum lompat terus kepada 3,100, ia boleh bagi kejutan besar kepada pasaran kerja dan kos syarikat. Okey, sebelum kita gaduh siapa betul siapa salah, kita kena clear satu benda dulu. Kerajaan belum pun gaji minimum 3,100. Sekarang kerajaan memang tengah review gaji minimum 1,700 sama ada nak kekalkan ataupun naikkan. Yang sebut angka 3,100 ni ialah MTUC, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. MTUC kata 3,100 boleh dijadikan rujukan untuk tentukan gaji minimum baru sebab kos makan, rumah, transport dan benda asas semua dah berubah. Dan sebenarnya angka 3,100 ni bukan diorang petik daripada langit. Kerajaan sendiri dah guna 3,100 sebagai benchmark gaji kehidupan wajar untuk pekerja GLIC dan GLC. Setakat hujung 2025, lebih 91% pekerja tetap rakyat Malaysia dalam kumpulan syarikat ni dah dapat sekurang-kurangnya 3,100 sebulan. Dekat sinilah soalan menarik dia. Kalau kerajaan sendiri kata lebih kurang 3,100 diperlukan sebagai gaji untuk hidup dengan wajar, tapi gaji minimum kita masih 1,700. Tapi sekejap, gaji kehidupan wajar dengan gaji minimum bukan benda yang sama. Satu ialah angka yang dianggap sesuai untuk hidup. Satu lagi ialah angka yang kerajaan paksa hampir semua majikan bayar. Dan bila kita bercakap pasal benda yang wajib, cerita dia terus jadi lebih complicated. Kenapa majikan panik dengan RM3,100? Satu contoh simple, katakan satu kedai ada 4 pekerja. Sekarang semua dapat RM1,700. Gaji kasar untuk 4 orang ialah RM6,800 sebulan. Kalau semua naik RM3,100 jadi RM12,400. Belum campur EPF, SOKSO, overtime dan kos-kos yang lain. Tapi masalah dia bukan setakat 4 pekerja tadi. Bayangkan dekat satu kilang. Pekerja baru gaji RM1,700, pekerja yang dah 3 tahun RM2,200, technician RM2,700 dan supervisor RM3,300. Tiba-tiba minimum menjadi RM3,100. Pekerja baru dapat RM3,100, technician yang ada skill dan pengalaman pun dapat RM3,100. Mestilah technician akan tanya, jadi aku belajar 3 tahun, kerja 5 tahun, beza gaji aku dengan orang baru kosong. Akhirnya bukan pekerja RM1,700 saja yang mungkin kena naik, gaji dekat atas dia pun mungkin kena adjust supaya beza pengalaman dan jawatan masih masuk akal. Itulah sebenarnya benda yang FMM risau, dan angka 3,100 ni memang besar kalau kita tengok gaji Malaysia yang sekarang. Data terbaru di OSM menunjukkan median gaji pekerja formal pada Mac 2026 sekitar RM3,027 sebulan. Median ni senang cerita titik tengah. Separuh dapat lebih, separuh lagi dapat kurang. Jadi, kalau minimum wage dibuat dalam RM3,100, kita sebenarnya nak letak gaji paling rendah hampir sama, malah sedikit lebih tinggi daripada median gaji formal negara sekarang. Dan lagi satu masalah, gaji dekat setiap negeri jauh berbeza. Median Kuala Lumpur sekitar RM4,527, tapi Kelantan sekitar RM1,827. Sabah sekitar RM2,082. Jadi RM3,100 dekat KL mungkin bunyi reasonable, dekat sesetengah negeri lain itu satu lompatan yang sangat besar. Sebab tu FMM kata kalau naik terlalu cepat, ada syarikat mungkin kekurangan hiring, naikkan harga, automate kerja ataupun fikir 2 kali nak expand. Bukan bermaksud semua benda tu confirm akan jadi, tapi kos tambahan tu mesti pergi dekat mana-mana. Company absorb, harga naik, productivity naik, ataupun bilangan pekerja dikurangkan. Duit tu tak muncul secara magic. Tapi pekerja pun ada point. Jangan pula habis cerita ni kita conclude, oh maknanya jangan naik gaji lah. Tak semudah tu juga. Sebab pekerja ada satu argument yang sangat valid. Gaji minimum RM1,700 baru memang dilaksanakan sepenuhnya kepada semua majikan pada Ogos 2025. Tapi RM1,700 hari ni cukup ke untuk orang sewa rumah, makan, bayar kereta atau motor, minyak bil dan kalau ada anak? Sebab tu MTUC bukan sekadar bercakap pasal pekerja baru. Diorang juga bangkitkan masalah pekerja yang dah bertahun-tahun kerja tapi gaji masih duduk dekat paras minimum. Dan benda ni bukan cerita MTUC seorang. Bank negara sendiri pernah highlight masalah yang dipanggil wage bunching. Tak payah hafal istilah tu, maksud mudah dia, gaji pekerja baru dengan pekerja yang lebih skill makin lama makin rapat. Minimum wage naik tapi gaji orang dekat tengah tak bergerak cukup jauh. Sebab tu sebenarnya masalah Malaysia lebih besar daripada sekadar RM1,700 atau RM3,100. Persoalannya ialah macam mana kita nak pastikan bila seseorang makin pandai, makin berpengalaman dan makin produktif, gaji dia pun bergerak sekali. Dalam masa yang sama, kita tak boleh pretend semua bisnes mampu tiba-tiba naikkan payroll 80% dalam satu malam. RM RM1,700 kepada RM3,100 ialah kenaikan lebih kurang 82%. Memang besar. Jadi mungkin debat yang lebih matang bukan majikan kedekut ataupun pekerja demand lebih-lebih. Tapi kita kena cari cara naikkan gaji rakyat dengan pace yang bisnes boleh
survive. Mungkin secara berperingkat, mungkin sekali dengan sistem gaji progresif dan mungkin syarikat yang lebih besar dengan produktiviti tinggi kerana bergerak lebih cepat daripada bisnes kecil. Sebab akhirnya kerajaan sendiri dah bagi signal bahawa 3,100 merupakan satu benchmark gaji kehidupan wajar. Jadi sekarang persoalannya yang susah bukan lagi berapa banyak manusia perlukan untuk hidup dengan lebih selesa. Kita dah ada benchmark. Persoalannya ialah macam mana kita nak sampai ke 3,100 tanpa akhirnya pekerja dapat gaji lebih tinggi tapi harga barang, sewa dan kos hidup naik sekali sampai kita kembali dekat tempat yang sama. Itulah benda yang kerajaan kena jawab bila review gaji minimum ni selesai.